Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 9 akan membentangkan projek yang bertajuk Blok Silinder Enjin Kecil. Pembentangan ini memberikan fokus kepada pemilihan bagi komponen kejuruteraan dengan menilai prestasi mekanikal, berat, kos dan impaknya kepada alam sekitar. Projek ini dijalan di bawah bimbingan Dr. Siti Nurkamariah binti Rurbani dan bagi kod kursus adalah BBM 10103. Sebelum kita memulakan pembentangan kita, pertama sekali saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu terdiri daripada 5 orang. Pertama sekali adalah Paul Gilbert, anak Walker, Andy Ryan, anak asing, Muhammad Raziz bin Zainal, iaitu saya sendiri, Muhammad Hakim bin Jaafar dan Ahmad Arsyad bin Abdul Samad. Okey, kita akan pergi ke slide yang pertama, iaitu tentang pengenalan bagi topik pemilihan bahan produk kejuruteraan. Pemilihan bahan ini adalah merupakan proses penting dalam reka bentuk kejuruteraan bagi menentukan bahan paling sesuai untuk dijadikan sesuatu produk. Proses ini akan diambil kira dari segi kekuatan mekanikal, berat, ketahanan, kos pembuatan dan impaknya kepada alam sekitar. Dengan pemilihan bahan yang tepat, ia dapat memastikan prestasi sesuatu produk itu optimum dengan keselamatan yang tinggi, kecekapan dan kelestariannya produk itu sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Arsyad bin Abdul Samad. Hari ini saya nak membentangkan tentang kajian kami iaitu bahagian enjin kecil. Fokus kajian kami adalah pada blok silinder enjin kecil, iaitu struktur utama yang menempatkan silinder, ombuh dan komponen bergerak lain. Apa itu ombuh? Ombuh ialah piston yang menukarkan tenaga daripada pembakaran bahan api kepada tenaga mekanikal melalui pergerakan naik turun di dalam silinder. Jadi, blok silinder menanggung tekanan pembakaran yang tinggi, mengawal pemindahan haba serta memberikan kesan langsung terhadap prestasi, ketahanan dan jangka hayat enjin. Dari segi analisis bahan yang sedia ada, pada masa kini, alloy aluminium banyak digunakan sebagai bahan blok silinder enjin kecil. Alloy ini bersifat ringan, mudah dibentuk dan mempunyai kekondaksian haba yang baik. Dari segi sifat mekanikal, kekuatan tegangannya berada sekitar 150 hingga 300 MPa dengan rintangan kakisan sederhana. Kelebihan utama aluminium ialah pengurangan berat enjin serta penyejukan yang lebih cekap. Oleh itu, banyak industri automotif menggunakan alloy aluminium sebagai bahan utama blok silinder bagi meningkatkan kecekapan dan penjimatan bahan api kenderaan. Setelah meneliti bahan sedia ada, kami telah mencadangkan beberapa bahan alternatif yang berpotensi untuk menggantikan bahan asal bagi meningkatkan prestasi dan ketahanan enjin. Kedua-dua bahan alternatif telah dikaji iaitu besi grafit padat dan alloy magnesium. Kedua-dua bahan ini dinilai berdasarkan struktur mikro, sifat mekanikal, berat, kos serta impak terhadap alam sekitar. Bahan alternatif pertama yang telah kami cadangkan ialah bahan besi grafit padat. Dari segi struktur mikro, grafitnya berbentuk seperti cacing yang saling mengunci serta dapat mengurangkan risiko retakan dan meningkatkan kekuatan ikatan mekanikal. Dari segi aspek sifat mekanikal, besi grafit padat mempunyai kekuatan tegangan yang tinggi sekitar 350 hingga 500 megapascal serta nilai kekakuan sekitar 145 gigapascal.
menjadikannya sesuai untuk enjin yang beroperasi pada tekanan dan kelajuan tinggi. Dari segi analisis berat, walaupun ketupatannya lebih tinggi iaitu sekitar 7.1 hingga 7.3 gram sentimeter persegi, reka bentuk dinding blok silinder yang lebih nipis membolehkan pengurangan berat enjin sehingga 20 hingga 25%. Dari sudut kos dan ketahanan, kos bahan ini hampir setara dengan besi tuang. Tapi, pemesanannya sedikit lebih mahal. Walau bagaimanapun, bahan ini sangat tahan lasak dan jarang mengalami keretakan. Akhir sekali, dari segi impak alam sekitar, besi grafit padat membantu mengurangkan pelepasan karbon dioksida menggunakan tenaga pembuatan yang lebih rendah serta 100% boleh dikita semula. Ia dapat membantu mengurangkan pelepasan karbon dioksida dan menjadikannya lebih mesra alam berbanding aluminium. Salam sejahtera semua, nama saya Andy Ryan Anak Asing, nombor metrik DB240124. Sekarang saya akan menerangkan cadangan bahan aditif yang kedua yang berpotensi untuk menggantikan bahan yang sedia ada, iaitu alloy magnesium. Sekarang saya akan menerangkan sifat-sifatnya satu persatu. Yang pertama adalah struktur mikro. Alloy magnesium mempunyai struktur kristal hexagonal closed pack dan ianya merupakan alloy. Contoh bahan-bahannya adalah AJ62 yang merupakan stabil pada suhu yang tinggi. Yang kedua adalah sifat mekanikalnya. Alloy magnesium mempunyai kekuatan tegangan sekitar lebih kurang 200 megapascal dan modulus elastiknya adalah 45 gigapascal. Nisbah kekuatan ke beratnya adalah tinggi dan baik untuk meredam getaran. Dan sifat mekanikal untuk alloy magnesium ini adalah kekerasan sederhana dan perlu pelapis silinder. Untuk berat pula, alloy magnesium ini merupakan sangat ringan, sekitar 1.74 gram per sentimeter persegi. Dan alloy magnesium ini dapat mengurangkan berat kenderaan. Untuk kos pula, alloy magnesium merupakan lebih mahal daripada aluminium. Kos peleburan dan pemesinannya sangat tinggi dan risiko untuk mudah terbakar. Untuk ketahanan pula, alloy magnesium merupakan struktur tahan lama dan serapan tenaga yang baik dan perlu salutan pelindung untuk mengelakkan daripada kakisan berlaku. Impak alam sekitar, alloy magnesium ini berat lebih rendah dan merupakan kecekapan bahan api yang meningkat. 10% pengurangan berat 6.8% lebih cekap dan juga meningkatkan jarak pemanduan EV dan dapat mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida CO2. Sekarang saya akan menerangkan perbandingan sifat bahan alternatif antara besi grafit padat dan alloy magnesium. Perbandingan dua jenis bahan ini dari segi struktur mikro adalah bagi besi grafit padat, struktur mikronya adalah berbentuk cacing dan saling mengunci antara satu sama lain. Dan ini adalah untuk mengurangkan risiko retakan. Untuk alloy magnesium pula, struktur mikronya adalah hexagonal closed pack HCP dan merupakan alloy seperti AJ62 di mana merupakan stabil pada suhu yang tinggi. Untuk kekakuan ataupun stiffness, besi grafit padat adalah sekitar 145 gigapascal, 40% lebih kaku daripada besi kelabu. Manakala untuk alloy magnesium pula, stiffnessnya dalam sekitar 45 gigapascal. Untuk kos dan ketahanan pula, besi grafit padat pemprosesannya 15 hingga 20% lebih mahal
sangat tahan lasak dan jarang untuk berlakunya retakan. Untuk aluminium pula, bahan mentahnya adalah 1.5 hingga 2 kali lebih mahal daripada aluminium dan memerlukan pelapik pelindung untuk mengelakkan kakisan berlaku. Dari segi impak alam sekitar pula, besi grafit padat merupakan 100% boleh dikita semula dan tenaga pembuatannya adalah rendah. Berbanding dengan aluminium, ianya sangat ringan dan juga dapat mengurangkan berat kenderaan dan juga pelepasan gas karbon dioksida CO2 secara drastik. Okey, sekarang saya akan membuat perbandingan kekuatan tegangan dan ketepatan antara dua bahan alternatif ini. Yang pertama adalah kekuatan tegangan. Seperti yang kita tahu, kekuatan tegangan bagi besi grafit padat adalah lebih kurang 450 megapascal. Manakala aluminium adalah merupakan 200 megapascal. Jadi kita boleh lihat di sini daripada graf ini, besi grafit padat mempunyai kekuatan yang tertinggi dan menjadikannya sesuai untuk dijadikan sebagai enjin tekanan tinggi. Untuk dari segi ketepatan pula, kita boleh lihat ketepatan untuk besi grafit padat adalah 7,300 kg per meter persegi. Manakala aluminium pula adalah 1,740 kg per meter persegi. Rumusannya di sini, daripada nilai ketepatan tersebut, besi grafit padat adalah jauh lebih berat daripada aluminium. Hai, nama saya adalah Paul Gilbert, nombor metrik DB24008. Bagi pembentangan slide saya adalah saya ingin membentangkan bahagian jadual perbandingan impak alam sekitar bagi dua bahan yang telah kami pilih, iaitu aluminium dan besi grafit padat. Yang pertama, kecakapan bahan api. Untuk aluminium ianya sangat tinggi dan logamnya adalah ringan dan lagi ringan 33% daripada aluminium. Besi grafit padat pula ianya tinggi, tetapi pengurangan beratnya adalah melalui dinding blok yang lebih nipis. Untuk pelepasan gas exhaust pula, aluminium dapat kurangkan berat 10% dan tingkatkan kecekapan bahan api 6 hingga 8%. Untuk besi grafit padat, ia adalah kurangkan emisi melalui enjin yang lebih lancar. Untuk keboleh kitaran pula, ialah aluminium boleh dikita semula dan memerlukan proses yang banyak. Untuk besi grafit padat pula, ia 100% boleh dikita semula tanpa proses yang banyak. Bagi tenaga pembuatan pula, aluminium ni memerlukan tenaga yang tinggi dan bahan yang amat rumit. Dan untuk besi grafit padat pula, ia tidak memerlukan tenaga pembuatan yang tinggi berbanding dengan aluminium. Yang terakhir, bagi aplikasi hijau, aluminium ni adalah sesuai untuk seperti kereta kenderaan elektrik kerana ia dapat memanjangkan jarak pemanduan. Bagi besi grafit padat pula, ia sesuai untuk enjin yang seperti diesel, petrol moden kerana ianya tahan lama dan kuat. Bagi pembentangan seterusnya adalah bahagian hasil analisis perbandingan bagi bahan yang telah kumpulan kami pilih, iaitu aluminium dan besi grafit padat. Terdapat 4 perbandingan yang telah kami buat, iaitu pertama sifat mekanikal, kedua berat, ketiga kos dan ketahanan, keempat impak alam sekitar. Untuk sifat mekanikal, aluminium adalah sangat ringan tetapi kekuatannya sederhana dan mempunyai 200 MPa. Bagi besi grafit padat pula, kekuatan tegangan yang tinggi, 350 hingga 500 MPa dan sangatlah teguh. Untuk berat pula, ketepatan bagi aluminium iaitu 1.74 cm persegi, sangat ringan. Bagi besi grafit padat pula, ketempatannya adalah 7.3 cm persegi dan bahagian blok tersebut dapat dinipiskan bahagian dindingnya. Untuk kos dan ketahanan, bagi aluminium ni, bahan yang digunakan agak mahal dan memerlukan salutan anti kakisan. Bagi besi grafit padat pula, kos untuk pemesinannya adalah tinggi
tetapi ianya sangat tahan lasak dan kuat. Untuk bahagian terakhir iaitu impak dalam sekitar, seperti yang saya nyatakan tadi, aluminium iaitu dapat meningkatkan kecekapan bahan api sebanyak 6 hingga 8%, dan besi grafit padat pula 1% dapat dikita semula, dan jangka hayat produk tersebut adalah lama dan teguh. Okey, itu saja pembentangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Jaafar. Nombor metrik saya ialah DB240004. Okey, saya akan teruskan dengan slide seterusnya, iaitu justifikasi pemilihan besi grafik padat. Okey, besi grafik padat dipilih sebagai bahan yang paling seimbang untuk blok silinder enjin kecil. Walaupun beratnya lebih tinggi, ini tidak menjadikan ia sebagai satu aspek yang buruk kerana ia mempunyai reka bentuk dinding yang lebih nipis. Dengan itu membolehkan enjin mencapai pengurangan berat keseluruhan sehingga 25%. Selain itu, ia juga tahan terhadap tekanan pembakaran, kelesuan dan suhu yang tinggi. Okey, oleh kerana itu, besi grafik padat telah dicadangkan untuk digunakan dalam enjin kecil moden, khususnya kepada enjin petrol dan diesel yang berprestasi tinggi. Ia sesuai bagi pengaplikasian yang memerlukan kebolehpercayaan dan ketahanan jangka panjang, ataupun kita panggil long term durability. Sebagai kesimpulan, pemilihan bahan memainkan peranan yang penting dalam menentukan prestasi kelestarian produk dalam bidang kejuruteraan. Besi grafik padat menawarkan gabungan kekuatan mekanikal yang tinggi, ketahanan haba dan keupayaan untuk dikita semula secara keseluruhan. Oleh itu, ia merupakan bahan yang ideal untuk blok silinder enjin kecil pada masa kini. Sekian saja pembentangan daripada grup kami. Terima kasih kerana menonton.